رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهدينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. Yang dikasihi Tuan Pengurusi dan barisan jawatan kuasa masjid dan juga barisan pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dapat kita berjumpa lagi pada pagi ini. Setelah hampir sekian lama kita tak jumpa tuan-tuan. Bulan Ramadannya dengan urusan yang tidak dapat dielakkan. Hari itu urusan yang tak dapat dielakkan tu jaga abah lah. Abah pun dah meninggal bulan puasa itu. Jadi itulah tuan-tuan, sambunglah kita ni pada pengajian pada bab yang seterusnya. Masih lagi bab yang sama, bab qudrah. Kan qudrah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi pada muka surat 50 bawah sekali dalil akli. Jumpa tak? Muka surat 50 bawah sekali dalil akli. Okey, baik. Dalil akli, dalil menafikan Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada mahal. Apa tu mahal? Mahal tu bermaksud tempat dia lah, tempat berdiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri dengan sendiri berkehendak kepada mahal, maka keadaan Allah Subhanahu wa taala akan bertukar daripada zat kepada sifat. Perkara ini mustahil kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ini adalah kerana sifat yang ada bersifat itu mustahil. Padahal zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib baginya bersifat dengan sifat ma'an dan ma'nawiyah. Oleh yang demikian Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat dan sabitlah Allah itu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Tuan-tuan sekalian, bila kita bercerita pasal Allah taala ni tuan-tuan, kita ni kan belajar akidah ni tak lain tak bukan untuk mengenal Allah. Okey, akidah kita macam saya tuan-tuan, saya pernah buat syahadah pada orang yang nak Islam. Tanya dia dinia lah, tanya dia, Uncle, kenapa nak masuk Islam? Oh, Islam banyak tolong saya, dia kata. Jadi tak kena lah pada keadaan itu kita nak kabarkan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Tanya dia, siapa Tuhan kita? Tak tahulah, dia kata. Siapa Nabi kita? Tak tahulah. Jadi sebelum syahadah tu kita tazkirah sekejap. Allah itu macam ni, Nabi kita macam ni. Waktu dah ulang, ujung tanya balik, siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Rasulullah. Fahamlah, selesai tu syahadah. Sebulan lepas tu tuan-tuan, saya pergi jarah dia balik. Siapa Tuhan kita? Entah.
Kita ni, itu dia. Kita ni pula tuan-tuan, kita memang tahu budak kecil, anak saya kecil dia tahu Allah. Dia tahu dah. Budak kecil yang dah lahir dengan orang Islam ni, kita je lah sampai dalam besar ni, memang kita tak nafikan Allah itu Tuhan kita, tak nafikan. Tapi macam mana sifat Allah itu persoalannya sekarang. Antara salah satunya ialah qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Jangan kita fikir, contohkan orang dulu tuan, saya fikir apa, saya kocik tu, saya fikir kita ni, sebelum kita ni siapa? Kadang sampai sekarang pun saya, sampai bila bosan pun saya fikir tu. Sebelum kita ni, yang dulu saya beri syarah macam tu lah. Saya, tuan-tuan, ada orang lahir tahun 60, tahun 59 mana tahun 59? Tak ada. Mana kita ni tak ada kekal. Ada awal, ada akhir. Bila kita mati, sekian. Macam saya lahir tahun 56, meninggal tahun 2026. Ada tarikh hidup dia, ada tarikh mula, tarikh akhir. Okay, selesai lah. Allah tu macam mana? Lepas tu tuan-tuan, saya dapat jawapan lah tuan-tuan. Jawapan dia apa? Rupa tuan-tuan, selama gini Allah Ta'ala itu tidak terkait dengan masa. Itu sahaja. Patutlah masa saya dengar ada syarah seorang ustaz tuan-tuan, dia kata huwa awwalu wa akhir. Allah tu awal dan akhir. Maknanya tuan-tuan, tak ada kait dengan masa. Allah itu tak ada sebelum, tak ada selepas. Okey, itu kita faham tu, selesailah. Okey, balik kepada qiyamu bin nafsi. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Saya tuan-tuan, kalau kita nak ceramah ni, seolah kita ni ceramah ke depan lah. Maksud saya nak bagi tahu kepada orang yang tak tahu, walaupun depan-depan saya ni ramai yang tahu. Cuma kita ni tuan-tuan nak bagi tahu macam mana keadaan orang yang tak tahu apa-apa ni. Kita ni tak bolehlah berdiri dengan sendiri. Dia kata yang tu, saya pernah jumpa orang Cina tuan-tuan, dia kata lah, kita ni tak boleh berdiri dengan sendiri lah. Sebab dia punya pegangan dia, faham lah kan, Tuhan tu dibuat, dibolong, dibagi makan, macam tu. Kita tak kan, dia akan jadi perbahaskan dengan keadaan bahawasanya Allah Ta'ala itu sendiri je. Macam mana qiyamuhu binafsi ni? Sebab satu tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala itu tidak terkait dengan zat dan sifat manusia. Betul ya ni? Oleh yang demikian, yang pelanggan bawah sekali tu, oleh yang demikian Allah itu bukan sifat dan sabitlah Allah itu adalah zat. Kita kan, contoh kalau manusia dah, lu patah kaki dia, tak ada jalan, kena orang papah. Allah Ta'ala tidak ada sifat patah kaki. Jangan sambungkan dengan manusia. Contoh yang kedua, orang yang terlantar. Saya tengok abah saya terlantar, buang air besar, buang air kecil, apa semua, sampaikan luka ke belakang apa semua tu. Dia tak nak, tapi dia dah tak ada kuasa. Dia dah tak boleh nak bantu diri dia, tak boleh dah. Orang lain tolong. Sebab apa? Manusia. Allah Ta'ala tidak ada sifat yang sedemikian. Sebab apa? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Contoh yang ketiga tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan, saya ada dengar, saya ada baca satu artikel ni. Orang tu masa tu kan rayo. Adalah orang rayo ni, ada yang rayo seorang-seorang, atau ada dari segi psikologi tuan, dia baca lah, dia bagilah maklumat kan, manusia ni tak boleh seorang-seorang, boleh gila. Contoh tuan ya, kalau penjara, kawan saya ada kerja penjara, kita lagu, saya tanya dia, antara hukuman yang akan diberikan kepada pesalah ataupun pelatih dia panggil, penjara tu lah, orang penjara tu, antaranya adalah dikurung seorang-seorang. Tak ada orang, tak ada apa-apa, tak ada. Itu adalah tekanan, atau itu adalah ujian lah, seksaan lah, yang antara seksaan yang dahsyat, tinggal seorang-seorang. Tak napik tuan-tuan, bukan dia penjara, saya pun tuan-tuan tak keluar rumah sehari tuan boleh gila bongih dengan anak, bongih rasa bawa naik motor dengan anak, berdua, bertiga anak pergi pusing taman misalnya. Sebab tak boleh seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tuan-tuan, cakap dengan dinding boleh ke? Wallahualam. Manusia tu sifat dia tak boleh seorang-seorang, mesti ada. Contoh saya kan ada anak misalnya, tak boleh. Ya Allah Tuhanku, aku nak anak. Esok Allah Ta'ala bagi sebiji anak bagi, tak ada. Baru kahwin pasangan,
Kalau ada pasangan, misalnya manusia sifat dia tidak boleh seorang-seorang. Ada tak yang sini yang lelaki tinggal seorang-seorang? Ada tak? Ada. Apa perasaan seorang-seorang? Tak tahu cakap. Tuan-tuan, macam ada lah saya kenal tuan, ada seorang lelaki pakcik dah, umur 60 70 dah umur dia. Bini dia meninggal. Dia pergi masjid tuan-tuan, dia bawa baju bini dia tu. Saya tak boleh lah ustaz, saya sedih betul lah ustaz nah. Bawa dia, masa lepas sembahyang maghrib tu dia keluar. Betul. Tadi saya keluar maghrib tu, saya tu cium baju bini saya, hilang rindu saya. Oh sayang betul lah. Lepas tu tuan, lepas tak cukup 4 bulan ke 3 bulan, lebih kurang lah, lebih kurang dia meninggal. Ingat saya akhir tahun Christmas, bulan 2 orang Cina nak kahwin lah. Jumpa saya, ustaz nak ni orang nikah. Oh untuk anak kau? Tak, untuk saya kau. Lah itu rindu betul, sayang betul kat bini. Bukan, dia tak ada salah. Sebab apa? Sifat dia tu, sifat manusia tuan-tuan, tak ada seorang-seorang. Manusia lah ni. Tapi kalau Allah Ta'ala tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat, tidak bersifat binafsi, bermakna Allah Ta'ala itu lemah. Jadi nak mengelakkan Allah Ta'ala itu ada sifat sedemikian, itulah lahirnya satu sifat Qiyamu Ta'ala nafsi. Allah itu berdiri dengan sendiri. Contoh tuan-tuan, Masjid Seri Mungkal ni, nak buat masjid ni tuan-tuan, seorang-seorang ke? Tak ada tuan-tuan, mesti 2-3 orang. Orang ni buat tu, orang ni buat ni, mesti ada dia punya part-part dia tu. Tak boleh siapa buat tak apa. Kontraktor ustaz yang buat seorang-seorang ni ustaz, tak ada, mustahil. Nak bagi tahu tuan-tuan, itu sifat manusia. Sifat Allah Ta'ala, ya. Contohlah tuan-tuan yang terakhir sebelum kita masuk poin nombor yang seterusnya. Contoh tuan-tuan, bila kita kata Allah Ta'ala ni binafsihi, seorang-seorang dia tuan-tuan, itu adalah sifat dia. Contoh, takburnya manusia, takburnya Allah, beza tak tuan-tuan? Dulu kan tuan-tuan, saya ada dengar satu ceramah ni kan pasal politik ya, dengar ceramah pasal wajib ni tuan-tuan. Abah saya bercerita lah dengan arwah abah, cerita lah dengan kawan dia. Dia bahaskan satu ungkapan, Allah itu something. Kalau dengar lah dulu viral, keluar TV 1 kat kalau kita dengar faham Allah itu something tuan-tuan, wish, tahu betul Allah Ta'ala ni. Tak, bukan itu maksud tuan-tuan. Sama juga dengan Allah takbur. Allah takbur tuan-tuan, takbur ke something, memang layak untuk Allah sebahasa dia. Contohlah, saya kebakai siapa tuan, dalam orang Seri Mungkal ni, tuan haji yang pakai spek, yang bersorban tu, yang takbur. Jahat tak bunyi tu? Jahat. Loket dalam Masjid Seri Mungkal tu, Cikgu Gaut adalah yang paling something sekali. Contoh, jahat tak bunyi dia? Jahat, tak elok. Tapi kalau untuk Allah Ta'ala, takburnya itu, somethingnya itu adalah memang patut. Kalau nak cerita something tu panjang tuan, tak dapat pagi ni tau, akan datang lah. Tapi kita kena faham, itu layak bagi Allah. Allah tu takbur kok, kita jangan faham itu. Memang layak. Contohlah kan Allah katakan, siapa yang ada perasaan takbur, ujub, riak, sum'ah. Contoh, saya jumpa seorang sepi beraya orang tu, dia kata, betul lah ustaz, lokek dalam kampung ni ustaz, masjid tu ustaz, saya seorang ni yang fungsi ustaz. Dia yang paling hebat lah tu. Saya kata, saya dalam hati saya, apalah, saya harap dia sekali jumpa dia. Saya tak kenal dia. Saya pergi ziarah rumah mak saudara saya, dia datang bagi tetamu. Dia bercerita pasal dia ni tu. Aduh, dia nak berat dengan mak saudara dia ni kau lah masuk campur, kau cerita pasal tu lain ni lah. Memang nampak belagak. Tapi kita ni pandai lah kelucih satu jadi ada orang telefon. Betul telefon pun langsung tak duduk situ dah. Padahal ada lagi nasi impit situ. Aduh, sana tak nak malas nak berhadap dia tu kan. Contoh, memang nampak cerita dia belagak, dia yang paling hebat apa semua. Tapi itu manusia. Kalau Allah Ta'ala, akulah yang menciptakan kamu, akulah ini, akulah itu, memang layak bagi Allah.
Betul tuan-tuan, Allah ni tuan-tuan, dia binafsi tunggal. Kalau Allah ni tuan-tuan ada pembantu dia, PA dia. Contohlah masjid ni kan, masjid ni ada pengurusi dia, ada SU dia, ada bendahari dia, ada imam dia, ada siap dia. Macam saya kata dulu, kalau lah pengurusi ni, dia lah imam, dia lah siap, dia lah bilal, dia lah apa, tukang basuh apa semua, mampui tuan-tuan. Tak boleh. Na'udzubillah. Okey? Jadi kita kena faham Allah Ta'ala itu memang layak untuk binafsi. Ada pun tuan-tuan sebab tu zat dia, tu sifat dia. Contohlah saya last lagi kan. Ada orang tanya, contoh Ustaz Fawaz tu nombor satu kan. Contohlah pagi ni ada kuliah Ustaz Fawaz, nombor satu lah. Yang sedap tu kau tak tahu tu Ustaz Muiz. Contoh, zat dia. Oh, yang nombor satu lah. Yang tu tak tu Ustaz Madlan. Contoh. Yang satu lah, yang suruh baca tu Ustaz Hafiz. Contoh. Alah yang gemuk-gemuk tu lah. Oh tu contoh. Jadi tu zat dia, zat saya, tu sifat dia. Kita kena faham. Alah yang ajar akidah kadang-kadang lupa ada sifat orang itu. Macam sebut dengan Ustaz Wih ada lah, saya dengan Ustaz Wih ada seorang lagi berbuat lah, abang nak mula kuliah kat sini muka cerita-cerita lah kan. Itu seorang kawan saya tu, apa musi dia tu, alah cikgu gaul tak kena deh. Macam mana dia boleh kena? Alah yang selalu asap dalam grup masjid Jamik tu lah, kan ada cikgu dalam Jamik kan, ada nama tu kan, dia yang tu, tapi muka tak kena. Tapi saya buka Facebook, tengok ni muka dia, dia contoh sifat dia tak ada, dia tak apik, dia first time tengok muka dia. Dia kan tanya sama pengurusi masjid saya muka, ini muka dia tak pernah. Tapi bila saya khabar yang selalu hantar cikgu selalu hantar kan maklumat macam WhatsApp ilmu ke apa dalam grup nasi Jamik misalnya. Dia sifat tu dia, tapi wajah tak kena, tapi sifat tu ada pada dia. Dia contoh. Okey, tu contoh tuan-tuan. Kita pergi yang seterusnya tuan-tuan. Ustaz ilmu satu, menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada yang menjadikannya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan pencipta lain untuk menjadikannya. Ni borek tuan-tuan. Perkara ini mustahil kerana pada ketika itu tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah bertukar menjadi baharu, jadi makhluk. Sedangkan telah sabit Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kidam. Apa tu kidam? Sedia ada, dan baqa'. Betul baqa', kekal. Allah Ta'ala, contohlah tuan-tuan contoh, Allah Ta'ala itu diciptakan oleh makhluk yang lain. Kalau tengok cerita kartun kau, cerita fiction ke tuan-tuan kan, dia yang boleh-boleh lah, saya tengok gambar lah, dia ni macam manusia, ada tuan dia, ada macam tu, Tuhan lah dia agak lepas tu gambar yang kedua, Tuhan tu ada Tuhan dia atas, Tuhan dia tu ada Tuhan lagi 10 tingkat tuan-tuan Tuhan dia. Tak tu poning nama tuan-tuan. Kita ni tak ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, tak ada. Kita ni tulis direct Allah Ta'ala. Tak, aku ni wakil Tuhan, tu ayah bin kerajaan langit, utusan Allah. Dia tak masuk ni, dia bukannya sebagai orang pihak kedua, dia tu hanya menyampaikan sahaja, bukan daripada Allah Ta'ala, menyampaikan sahaja. Macam Quran lah, Quran, adakah Nabi menukar tambah ikut kehendak dia? Tidak. Direct Allah Ta'ala bagi, direct pada kita melalui perantaraan malaikat Jibril dan Nabi menyampaikan kepada kita. Tak ada tukar tambah, bermakna kita direct pihak pertama. Contoh tuan-tuan, contoh sekarang ni kan musim korban kan, korban ada ni cerita tahun lepas lah ni, di 3 tahun lepas ke ada khabar lembu ni harga 6,000 dia khabar. Sangkaan kita lembu 6,000 tuan-tuan, daging mesti 200 kilo, daging sahaja 200 kilo, 240 kilo lah lebih kurang, mestilah besar. Sampai tuan-tuan, itu lembu kita ni dah bismillah, lembu tu harga 3,000 lebih ya tuan-tuan. Rupa dah ompek apa ompek peringkat dah ni. Ni hantar ke sini, ni hantar ke sini, ni hantar ke sini. Rupa masjid dapat produk yang kau ompek 3,800, 6,000.
Ni ambil 500, ni ambil 500. Lingkup tuan-tuan. 3,800 dia jual naik. Tak boleh. Mesti kalau nak murah, kau nak tahu kandang, tahu ke owner, tahu ke pengguna masjid misalnya, tahu dapat tak murah. Kita anggap 6,000 seekor, mesti ialah satu bahagian 1,000 tuan-tuan. Tak apa 1,000, 1,500 agak dia lebih 2-300 kita kan. Ini mungkin rasa lambu kecil, lambu tuan-tuan 3,000 lebih je lambu tu. Duduk lambu kurma, contoh kurma lah kan, kurma. Tuan-tuan, saya ada kawan saya jual kurma ajwa nama tuan-tuan. Dia jual satu paket. Dia jual kek sekolah anak saya lah, dia bagi iklan satu paket RM30. Saya kembali logik lah, pak saya pun biasa jual kurma RM30 logik lah. Upo tuan-tuan, satu paket tu 250 gram, satu pompet 250 gram. Sekilo 120. Apa mahal benar ni. Upo dia beli kat Seremban, dia ambil kat Seremban, dia jual balik, dah pihak ke 5 ke 6 kat macam saya tuan, kalau jual kurma 1 kilo baru RM35 sekilo. Grade yang sama RM35. Tapi sebab apa? Direct kepada penghilang. Kawan saya tu dia ada pajak kek Madinah tu, dia bawa datang ke sini satu kilang RM35 sekilo. Sebab apa? Ni penghilang, ini saya terui direct. Dia tak, dia ambil kena kat Seremban. Semua ambil kena orang ambil orang kelima kat sekilo tu 20. Contoh, dia ada step by step. Kalau Tuhan kita tuan-tuan, ni kalau fikiran orang kafir, ni Tuhan, ni dia. Dia ada Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan 5. Kita tak, ni Tuhan kita, ni kita. Faham tak weh? Direct. Bermaksud tuan-tuan, Allah Ta'ala itu tidak ada perkara yang lagi hebat pada dia. Nak gambarkan tu lah tuan-tuan Contoh Masjid Seri Mungkal misalnya. Siapa yang pengurusan dia? Bawah siapa? Bawah pejabat Darul Islam daerah Kuala Pilah. Pejabat Darul Islam daerah Kuala Pilah, ada tak orang atas dia? Ada. Siapa? HQ Seremban. Jaya Seremban, ada tak orang atas dia? Ada. Siapa dia? Jakim. Dia ada step tu. Kalau Masjid Seri Mungkal, tahu ikut Jakim, langgar dua lah, terkejut dua ni kan. Contoh, ni berlaku pada kawan saya di jaga masjid tu, terkejut dia kan, ada masjid tu tahu Imam Jakim. Memanglah ada konon-konon apa, tapi terkejut lah dia dah langkau 2 tompek. Teh. Okey. Sama juga macam manusia tuan-tuan, dia tak ada sifat bahawasanya Tuhan yang lain, tak ada. Satu je. Langkau tak kisah sebab Tuhan hanya satu. Kalau manusia dia ada 2, 3 organisasi ompek, itulah lain langkau, kena ikut turutan. Okey? Baik, sama lagi. Kesimpulannya, sabitlah Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendirinya, dengan makna al-istighna. Apa tu istighna? Kaya mutlak, iaitu tidak memerlukan kepada tempat berdiri mahal tompek lah, dan tidak memerlukan kepada pencipta lain yang menjadikannya. Okey? Itu sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat manusia, contoh tuan, saya bagi gambaran. Dia ni asalnya lahir seorang budak kecil lah, baby. Lahir pun dah ada mak dia yang mengandungan dia. Dah lama dah. Lahir pula tuan-tuan, bukannya dia lahir sendiri. Mak nak keluar, dia buka perut mak dia keluar sendiri jalan. Tak ada. Dia mesti ada tolong, bidan ke atau doktor ke apa nurse ke tolong. Dan lahir tak boleh tahu lari tuan-tuan. Lahir uwek baring didukung dengan mandi ke apa semua. Seminggu 2 minggu lepas tuan-tuan, mata tak boleh buka. Kenapa? Sebab lemah kita tuan-tuan. Okey, tak apalah. Short story, pendek cerita, di sekolah. Dia asal tak pandai sebab ajar tuan, cikgu ajar dia. Emak ajar dia, cikgu ajar dia, pandai lah dia. Sampailah habis sekolah, habis sekolah masuk golongan SPM pun semua, belajar. Dia umpur kosan tuan, dia belajar jadi cikgu, jadi besar. Sebelum dia jadi cikgu tuan-tuan, dia diajar oleh orang lain. Masuk maktab ke, masuk IPG ke, masuk universiti ke apa ke, diajar untuk jadi cikgu. Ini WRPH dia, ini way cara dia, ini way itu dia. Baru sudah tuan-tuan, dia keluar jadi cikgu.
Jadi cikgu lah tuan-tuan, contoh dia tak tahu sampai ketua lah ucap ni, tak ada kursus dia. Nampak tuan-tuan manusia dengan sifat dia tak ada seorang-seorang, dia ada step atas dia. Contoh cikgu siapa atas dia? Pentadbiran. Atas dia siapa? PPD misalnya. Apa atas lagu? Apa ni negeri, JPN negeri. Apa lagi atas? KPM. Apa lagi atas? Menteri. Dia tak ada tahu dia tak, contoh manusia. Kalau dengan agama lain, dengan Allah lain, Allah dari satu sahaja. Kita ni tuan-tuan, kalau manusia ni memerlukan kepada yang lain untuk membantu kita. Okey, itu sifat Allah Taala. Okay, keterangan A. Zat Allah Subhanahu wa Taala tidak memerlukan mahal, tempat berdiri dan pencipta. Okey, saya berilah tuan-tuan asyik keluar perkataan mahal tuan-tuan dalam bahasa Arab tu tompek. Contoh tuan-tuan ya. Macam mak saya dia patah pinggul masuk bosi. Dia tak ada jalan, tapi dengan menggunakan tongkat boleh jalan. Dan tompek dia untuk dia berpaut tu, tongkat. Dia menggunakan kursi roda, dia boleh gerak ke sana. Kalau dengan saya tuan-tuan, dia nak katung katik, saya angkit je, turun bawah. Kan? Jadi dia tu tompek dia berdiri apa dia sekarang sakit ni, dia punya adalah tongkat dia, kursi dia, roda atau orang angkit dia. Itu ada memerlukan pertolongan. Allah Ta'ala tuan-tuan tidak memerlukan semua tu. Tak, kalau Allah Ta'ala tak perlukan tongkat, tak perlukan kursi roda, tak perlukan bantuan orang lain. Sebab apa? Allah tu maha kaya, maha hebat, tak ada perlu pun. Zat Allah itu. Zat manusia berbeza-beza. Demam, jumpa siapa? Doktor. Kono sihir, jumpa siapa? Syifa. Nak buat itu apa? Ada orang-orang dia. Tak boleh kita seorang-seorang tuan-tuan. Okey? Yang B, jirim pula tidak memerlukan mahal, tempat berdiri secara muqayyad, tapi memerlukan kepada pencipta. Kita lah tuan-tuan ni. Kita ni dah ada tangan, kaki kita sekarang ni. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Bukan tiba-tiba siapa yang bagi ni. Tak, dan boleh kek speed man. Badan kau besar ni, mana kau ambil ni? Dan boleh kek hardware. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Kau ni cerdik lah kau ni. Kau cerdik, kau boleh kek mana? Dan boleh kek pasar Pekan Pilah sekilo RM2 tu. Tak ada. Itu semua adalah pemberian daripada Allah. Kalau apa, kalau contoh, mana kau lutut kau ni sakit, lutut kau dah sakit dah boleh denyut dah. Kau relax je semayang apa semua kan. Lutut, mana kau boleh lutut kau ni? Tak ada, boleh dekat apa somban. Tak ada. Itu semua adalah kehendak yang Allah Ta'ala bagi. Bagi kita ni jirim, memerlukan kepada bantuan, memerlukan kepada yang lain. C. Arab pula memerlukan mahal, tempat berdiri dan pencipta. Kita lah tuan-tuan, kita ni perlukan kepada asal usul kita siapa? Mak kita ataupun Allah Ta'ala yang bagi. Contoh, tak ada kita ni tuan-tuan, taklah khabar sendiri tiba-tiba tu, tak. Okay, logik tuan-tuan, logik. Siapa nak khabar? Tuan Imam lah. Tuan Imam punya kopiah, Tuan Imam buat sendiri ke? Boleh. Serban kat tuan tu, tuan buat sendiri ke? Kait ke? Boleh. Kain melekat tuan yang orang tu, tuan buat sendiri ke? Boleh. Apa lagi? Nasi yang kita makan tuan-tuan, kita buat sendiri ke? Kita tanam padi, kita tuai, kita tak, kita boleh. Contoh telefon tuan musi kita ni depan ni, tuan musi buat sendiri ke tuan telefon ni? Tak boleh. Jadi saya nak buat balik rumah jangan pun nak buat telefon kan. Contoh tak ada. Mesti ada. Apa-apa tuan-tuan, itu kehendak manusia, itu bukan kita yang, itu dah basic tuan-tuan. Baju kita bukan kita yang buat. Tu dah tahu dunia ni pun kita punya. Kita beli. Duit tu tuan-tuan kita punya ke? Duit tu kita punya ke? Nak kita nak ni bagi kita sogar sikit pagi ni. Duit yang terdapat itu kita punya ke? Secara zat kita lah, secara alaminya kita lah, dan lah usaha dan punya lah. Okey, duit tu datang dari mana? Duit kotes tu tak bawa duit lah. Kotes tu datang dari mana tuan-tuan? Ada. Contoh tuan-tuan ya.
Ada topi rahsia tuan-tuan belakang ni. Contoh. Ini tuan-tuan, duit ni siapa punya? Dia siapa punya? Saya lah punya. Saya punya. Okey, secara zat dan sifat saya punya. Ustaz, duit saya. Okey. Jangan tanyalah menurut tangan. Okey. Tapi duit ni di manakah asal usul dia? Daripada kilang cetak. Asal usul dia adalah cara kehendak dia cairkan aset untuk dapatkan duit. Dia tak bolehlah terus cetak duit dia memang melingkuplah negara tuan-tuan. Dia mesti ada kaedah, ada SOP dia. Nak dapatkan duit 1,000, duit 1,000,000, cairkan aset, adalah proses dia. Tapi duit tu dicetak, ada asal usul dia. Dulu duit 100 bukan warna ungu. Warna apa? Biru. 100 kan biru dulu kan? Ni kan tak? Ke lain? Warna apa? Warna ungu juga tapi tak macam ni tuan-tuan ya. Ni baru punya style. Tu contoh. Tu mana tahu dah. Memang duit kita tapi dalam bank tuan-tuan, angkor tu masuk pencen 18 bulan masuk pencen 2,000. Dah bayar itu ini tinggal 500. Bukan kita punya dah tuan-tuan. Okey. Itulah tuan-tuan bab yang terakhir, bahawasanya Allah Ta'ala itu dia tidaklah macam manusia, macam makhluk Allah Ta'ala, tidak. Tetaplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita yang tunggal, Tuhan kita yang agung. Tuhan kita tak akan sama dengan macam pencipta yang lain. Macam setengah-setengah agama yang lain mereka mengatakan bahawasanya tompet itu ini, tompet itu ini. Tak, kita tidak. Allah Ta'ala itu tunggal, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Tuan-tuan, tuan-tuan, habislah kita habis. Nak ceritakan kenaan dengan satu perkara tuan-tuan. Kenaan dengan Allah Ta'ala ialah okey. Satu lagi tuan-tuan, habislah kita habislah, boleh tutup lah. Ni last. Kita syuruh, nak masuk syuruh. Okey. Satu lagi tuan-tuan, esei pun poilah satu topik tuan-tuan, yang ada orang nak murtad. Orang nak murtad. Macam biasa tuan-tuan, murtad ni dia ni memang asalnya mu'alaf. Lepas tu dia nak keluar murtad. Dia dua pasangan, satu pasangan dua orang, lelaki perempuan. Perempuan ni memang mu'alaf, lelaki ni tak mu'alaf, tapi dua-dua nak murtad. Biasa yang saya jumpa orang nak murtad tuan-tuan adalah orang-orang yang kecewa lah, nak kahwin tapi tak jadi apa semua. Tapi ni tak, memang lelaki bini, lelaki nak mohon untuk murtad. Saya jumpa dia, kadang-kadang dekat belah-belah Kajang mana lah, tak tahulah ada channel proses tuan-tuan. Tapi saya jumpa tuan-tuan, dalam satu program tu dia nak murtad. Saya jumpa, saya tak cakap dia, saya tengok ada orang lain cakap lah. Tengok dia. Antara jawapan dia tuan-tuan adalah dia tak jumpa Tuhan tu kat mana. Yang banyak cakap lelaki, perempuan ni diam lah, tapi perempuan ni angguk-angguk lah. Dia lelaki bini pakai tudung, perempuan tu pakai tudung, lelaki tu biasalah kan, pakai baju biasa lah. Jadi kita pun panik. Kenapa dia boleh korban, dia nak murtad tu sebab dia tak jumpa Tuhan. Sepanjang cikgu hidup ni, cikgu pernah nampak Tuhan tak? Imam pernah nampak tak bang? Tuan, pernah nampak tak tuan? Siapa lagi? Tuan nampak, pernah nampak tak tuan? Kalau sifir kita mudah. Kalau kita nampak Tuhan, Tuhan tu tak Tuhan. Tuhan tak boleh dinampak. Jadi saya dengar, asal dia cakap macam tu lah. Saya fikir nanti lah, kenapa dia cakap macam tu lah? Sebab nak murtad, sebab tak nampak Tuhan. Lelaki tu memang orang Islam kita, memang orang Melayu kita. Bini tu orang mu'alaf. Kan? Upur tuan-tuan, di sebalik kejadian semua tuan-tuan, kat rumah bini tu dah brainwash dia. Saya dulu agama ni sekian, nampak Tuhan ni ada ni. Kan? Bila dah suami pun mungkin tak belajar tinggi, akidah tak kuat, dia pun mulalah, dia pun betul juga ni. Sifir mudah tuan-tuan. Ni cerita ni masa bulan puasa itu. Kalau lah alasan dia nak murtad sebab tak nampak Tuhan tu kat mana, sebab dia kawan ni, kawan saya dia dah nampak Tuhan.
Kawan satu geng saya ni, dia dah nampak Tuhan tu, sifat dia nampak apa semua, zat dia tu. Saya kata itu setan agak manusia. Kalaulah manusia nampak Tuhan, lemahlah Tuhan tu tuan-tuan. Tak boleh. Kenapa? Oh, Tuhan ni rupa dia buncit sikit, dia rendah-rendah je. Tak ada. Kalau macam tu tuan-tuan, lemahlah Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita telah tidak mentakdiskan Allah, tidak mensucikan Allah. Allah tu tak boleh dinampak. Bahkan tuan-tuan, Nabi Musa ketika nak jumpa, dia nak bercakap dengan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Yang boleh dengar suara Allah Ta'ala hanya Nabi Musa. Nabi Adam tak jumpa, dia dapat perantaraannya walaupun dia syurga. Nabi Musa tu dia boleh bercakap. Nabi Musa minta kat Allah, aku nak tengok kau ya Allah. Tak boleh. Nabi Musa tu Ulul Azmi panggil. Ada Nabi yang 3 boleh, dan Nabi tu ada Rasul 25, dan Rasul ada Ulul Azmi pun tak boleh. Kira macam paling tinggi dah kedudukan, tak boleh. Nabi SAW boleh jumpa, tapi Nabi tuan-tuan, seumur hidup dia, hadis Nabi, tak pernah Nabi beritahu ketika aku Isra Mi'raj aku nampak Allah tu tinggi. Tak ada. Cuma ayat yang Nabi jumpa, aku berjumpa dengan Ta'ala, itu sahaja. Itu Nabi lah. Yang dia kenapa? Tak ada. Wa imma malaikat Jibril pun tak boleh jumpa Allah Ta'ala. Malaikat Jibril tu nak jumpa Allah Ta'ala, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku sampai sini sahaja. Nampak tak? Itu pun apa? Ya Allah Ta'ala ni memang tak boleh dia nampak. Bila kita mati esok nanti tuan-tuan, kan, jumpa Allah Ta'ala pun dibahaskan pun tak dapat jumpa betul-betul macam tu. Tak dapat. Okay, dia ada dia punya level yang tak dapat dia jangkau. Okay, Rasulullah mungkin kita boleh jumpa dalam mimpi. Kan orang ubah, ya aku mimpi Rasulullah, sekian wajah dia cantik, wajah dia apa semua. Okey, tak apa, sebab apa Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala, aku yang tadi mimpi Allah Ta'ala. Sudah. Aku tadi contohlah, aku tadi mimpi Allah Ta'ala, Allah pesan pada aku. Jadi ayah pen tuan-tuan. Ayah pen itulah punca dia. Dia cong ke orang lain. Saya sendiri berjumpa dengan Allah Ta'ala kat langit. Kau jumpa Allah Ta'ala pula. Tak ada tuan-tuan. Okey, Allah Ta'ala alam. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua tuan-tuan akidah kita terpelihara. Kan, janganlah kita ni polik-polik, itulah inilah apalah. Ada amalan. Okey, ada saya baca WhatsApp guru tuan-tuan, ada WhatsApp tu amalan untuk berjumpa Allah Ta'ala. Ada zikir-zikir dia. Sekarang nanti senang kan Allah Ta'ala meninggal dulu. Saya diam je lah, mana nak kacau kan. Yakin pun nak macam tu kan. Okey, Allah Ta'ala alam tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita semua daripada benda yang pelik-pelik. InsyaAllah jumpa kita pada minggu akan datang, pada 6 boleh hari bulan, hari Khamis. Betulnya tuan-tuan, saya ke sini minggu 2 kompek. Minggu 2 saya tak apek, ada luar kawasan. Jadi insyaAllah tuan, minggu pertama dan ketiga untuk bulan Ampek. Tapi biasalah tuan, kuliah saya ni unik sikit. Kan hari Sabtu ke hari Ahad kuliah subuh, hari Khamis. Okey, tuan-tuan yang paling mudah dapat tuan-tuan. Sebab saya tengok dalam jadual yang tu, saya dapat free, tapi alam ni dah ada ustaz yang ajar kan. Jadi kita kena hormat yang mana. Jadi saya dapat lah hari Khamis pagi insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah jumpa pada lagi 2 minggu, pada minggu akan datang. Pada minggu lagi 2 minggu akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa. Terbicara, insya-Allah jumpalah kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna mimma tafarraqa al-ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la yatba'una shakkiyan wa la matula wa la mahruma. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.